Assalamualaikum. Apa khabar kau mah? Apa dibuat tu? Moh kita berlari kau mah? Teman dah berlari dah pagi tadi. Ramai orang melihat larian ini hanya satu aktiviti sukan, tetapi dari sudut psikologi, dari sudut kepimpinan, ada mesej yang jauh lebih besar. YB Syed Saddiq dia memilih untuk berlari sebagai tanda menyatakan kesyukuran. Dia tidak memilih untuk membuat majlis besar-besar, majlis makan-makan, tapi dia memilih untuk berlari. Dan bukannya berlari-lari anak, berlari-lari yang ringan ni, berlari daripada Putrajaya ke Muar dalam masa 4 hari pula tu. Kalau kita jenuh ke mah, sama ada orang setuju atau tidak, dia memilih aktiviti sukan, aktiviti sihat sebagai satu simbol kesyukuran. Jadi inilah bila kita fikirkan balik, dia memberi mesej yang cukup menarik. Pertamanya, tidak semestinya buat majlis kesyukuran tu dengan makan-makan je, dengan kemewahan. Dia boleh diterjemahkan dengan disiplin diri, pengorbanan dan juga usaha fizikal. Cubalah kita lari je 1 kilometer, mana rasanya? Ini 170 kilometer. Yang keduanya fitness lah. Seorang pemimpin dia kena sentiasa menjaga kecergasan, dan bahawasanya kesihatan itulah merupakan aset. Tak guna kalau kita ada duit 5 juta, 10 juta pun tapi terlantar. Buat apa? Badan yang cergah ni pula menyebabkan otak kita ni lebih baik, boleh bekerja dengan lebih lama, boleh menghadapi tekanan dengan lebih baik. Yang ketiganya ialah semangat dan ketahanan mental. Ini yang ditunjukkan. Bayangkanlah berlari dalam jarak yang jauh. Bukan saja dia menguji otot kita, tetapi dia menguji minda juga. Silap gaya tumpur. Dan apa yang ditunjukkan itu nak memberi isyarat kepada kita, inilah dia resilient yang tinggi. Yang keempatnya, dia nak menunjukkan kepada anak-anak muda ini, buatlah aktiviti yang berfaedah, yang menjaga kesihatan, bukan makan aja. Makan pula benda-benda yang tak sihat. Nyudahnya belum lagi umur 40 dah sakit. Jadi daripada membuat benda-benda yang tak ada faedah ni, lebih baiklah kita bersukan, berpeluh dan tunang. YB Syed Saddiq ni dah tentulah menyokong sangat aktiviti yang dibuatnya, sehingga penghujungnya Bella dan anaknya Aiden juga berlari nak memberikan semangat kepada YB Syed Saddiq ni. Tak tahulah lepas ini apa lagi yang akan ditunjuk oleh YB Syed Saddiq dan juga Bella Astilah ini kepada umum. Tapi yang pastinya dah banyaklah contoh-contoh yang positif yang ditunjukkan. Berusaha bersungguh-sungguh, bekerja bersungguh-sungguh, dan dalam masa yang sama dia menjaga kesihatan. Semangat no rasa teman ni. Rasa kejap ni nak berlari. Tapi yolah teman nyanyi dulu ya. Lagu semangat sikit kau mah, tema-tema kemerdekaan ni. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita, bercambah menjadi warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Udah nyanyi moh kita berlari kau mah.